Okey, kita ada sebiji earbud jenama Sony. Dan ni owner dia nak minta kita tukar dia punya bateri dia punya case ni. Case ni ada bateri. Jadi dia minta kita tukar bateri baru lah. Jadi kita akan buka tu. Kat case ni kita akan tukar bateri baru. Ini dia punya earbud ni Sony Dan ni dah tukar bateri baru. Yang ni pun kita dah tukar bateri baru. Cuma tinggal case saja. Kita nak tukar bateri case. First kita akan buka lah. Okey, dah boleh dah boleh buka. Boleh gegor sikit meja. Itu dia. Pertama kali kita kena disconnect dulu. Yang pertama kita disconnect dulu. Semua kita disconnect dulu. Okey. Ini bateri dia. Kita buka. Buka bateri dia. Okey, bateri ni kat sini kita tengok bateri ni dia ada wire dua, merah dengan hitam. Dan ni kita kena solder balik lah. Kita buka dia bateri baru. Ni ada satu wire hitam, ada satu wire merah kat sini lah. Jadi kita kena buka dulu. Dan kita akan solder balik lah. Alright. Okey, kita buka. Kita kena ambil solder. Okey, ini set solder. Tali dulu semua yang berkenaan, tali dulu. Okey. Ini lama buat. Kita akan pasang baru lah. Okey. Satu lagi. Okey.
Dah, siap. Tengok kita solder dua. Cantik punya ni, cantik punya solder. Alright, pasang balik. Alright, kita pasang dah. Kita kena balik. Yang simple je, semua orang boleh buat sebenarnya. Senang je. Saja saya nak tunjuk je. Alright. Okay. Yang ni tak dia punya, dapat dia punya test lah. Yang kita test. Nyala yang lampu dah nyala, maknanya masuklah. Mana dah connect tu. Okey. Dah connect. Alright. Yang ni kita akan pasang balik. Gini je, dia ada klik. Tekan je. Gini je. Okey. Dah. Okey dah. Okey, kita masuk balik. Masuk balik ni. Alright. Kita charge. Alright. Okey, siap. Itu saja. Sangat simple. Semua orang boleh buat. Alright. Terima kasih menonton. Bye-bye.